Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku dalam misi untuk mencari nasi lemak yang sedap dan harga dia sangat murah. Korang nak tahu berapa harga dia? RM1 babe. RM1 sahaja. Mana nak cari? Mungkin banyak ada jual kat tempat lain, tapi rasa tak pasti macam mana. Tapi yang ni katanya memang sangat-sangat sedap. Lokasi dia dekat area sekolah Sungai Soi, tapi tak sampai sekolah lagi lah. Dia sebelum tu. Korang daripada belah bandar tadi, korang straight menghala ke jalan ke Pantai Sepat. Nanti korang akan nampak tenun dekat belah kanan. Lepas tu nampak ke depan sikit, nampak tak tangki tinggi tu? Korang masuk dekat kanan ni. Okay, masuk kanan ni, jalan depan sikit, nanti akan jumpa Taska belah kanan. Lepas tu ada Simpang 3. Korang corner kiri dan inilah tempat dia. Oh ya Allah. Assalamualaikum. Ada lagi bang? Ada. Saya nak 5 je bang. 5. Kamu buka hari apa je? 4 hari je. Hari ni? Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Lain tak ada Saya dah beli sekali tu hari. Lepas tu nak beli kali 2 tak dapat. Ni boleh dapat. 4 ke 5 ni? 5. 5. Rezeki Okey, baik bang. Terima kasih dulu. Alright. Alhamdulillah hari ni dapat merasa beli. Sebab sebelum ni bila datang je dah habis. Ataupun datang tutup. Sebab dia buka 4 hari je seminggu. Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Kedai nasi lemak dekat kedai runcit dan depan tu sekolah Sungai Soi. Okey, nasi lemak RM1 tempat yang tadi kita nak makan dekat ni dah Dungun tu. Dekat Pantai Dungun. Punyalah jauh kita buat nasi lemak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harga dia RM1. Lepas tu rasa dia pula elok ke? Walaupun dah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana macam mana? Sedap ah. Oh, nak rasa? Sampah guna plastik ni. Sedap. Oh, serius sedap. Serius sedap nasi. Dia harga RM1. Aku beli tadi pukul 8 lebih rasanya. Pukul 9. Sekarang aku makan pukul... Kamu pukul 4 Oh, pukul 4 nasi dia elok lagi. Tapi kalau makan pagi dia lagi sedap. Dia tengah panas lah. Nanti nak pergi main taman. Aku sarankan korang, kalau korang beli, jangan beli satu. Seorang paling tidak makan 3 ataupun 4.